Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku, kirimkan kasih di angin lalu. Assalamualaikum. Ada orang tak? Kami datang nak raya. Oh, kau nak kuih raya ke duit raya? Kami nak duit raya. Patut bagi duit raya. Kawan-kawan, semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri, beberapa nasihat yang kita boleh ambil. Yang pertama, dan sambut Hari Raya dengan sederhana dan jangan membazir makanan atau diraya. Yang kedua, hormati adat dan budaya, jaga percakapan dan adab ketika menziarahi sanak saudara. Yang ketiga, eratkan silaturahim dan saling memaafkan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Yang keempat, jangan berlebihan dalam belanja supaya tidak tergoda satu hari raya. Nombor 5, sentiasa bersyukur dan hargai setiap detik bersama keluarga tersayang. Semoga semua umat Islam, terutamanya warga di Pulau dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh keberkatan. Sigma boy. Kami dari kelas 3 di LR, kami mengucapkan sambutlah Hari Raya Aidilfitri dengan penuh bermakna. Tidak dilupakan kepada mereka yang telah tiada. Al-Fatihah.